Alright. Okay, Nazri, Putri, hari ni niat saya nak bahagiakan korang. So saya nak bawa korang bagi satu hadiah yang gila punya. So korang ni saya cakap terang lah, korang akan jadi pengantin baru hari ni. Jom. Korang nampak tak? Ni semua putera-puteri punya pakaian ni. Cantik. Okay, jom kita masuk. Wah, now I possess the power. Pakaian-pakaian dia akan buatkan puteri, isteri tuan hari ni jadi princess. Itu kepakaran dia orang. Tengok koleksi dia. Okay. So, Putri go inside here. So, bilik ni ialah di mana keajaiban semua akan berlaku. Dah memang nama pun Putri kan? Nama pun Putri. So, memang akan jadi princess hari ni. Dan kita akan buat suami jadi putera. Tak apa, jangan takut. The worst outcome, bulan depan berkuping. Itulah worst outcome. Okay, jom Cik Nazri. Kita pergi kat tempat untuk disiapkan menjadi Cik Nazri menjadi seorang putera hari ni. Nervous ke? Tak ada kan. Beras kita beli takut apa. Okey, Cik Nazri. Ini adalah almari Cik Nazri untuk hari ni. Okay guys, so sekarang ni kita tengah tunggu Puan Putri dan juga Cik Nazri tengah bersedia, tengah bersiap untuk big review dia orang. So kita nak tengok apa result setelah dia orang diberi pakaian yang cantik, busana yang lawa, diberi make up, rambut, macam-macam lah. The whole makeover kita bagi kepada dia orang. So kejap ni kita tengok. Subhanallah. Ini pun kalau lelaki tak hargai, tak tahu lah saya. Okay guys, korang nampak tak? Cik Nazri tengok. Dah bertukar daripada tadi kita tengok kan. Macam seorang yang T20 sekarang T1% guys. Wow, handsome. Ini nampak macam dengan Bumi Putra Rockers ni. Dengan rambut apa semua. Macam mana? Dah ready? Nak tengok why? Okay, mai Cik Nazri. Di sini. Kejap lagi saya suruh pusing. Awak pusing. Okay? Jangan pusing lagi tau. Okay? Dan ni sedikit pesanan daripada saya lah. Semoga hadiah dan segala apa benda yang saya bagi ni menjadi keberkatan kepada orang orang. Kasih waktu jannah. Okay? Ini yang terbaik yang saya boleh buat. Enjoy the moment. Alright? Okay guys, ready? 3, 2, 1, open! My Lord. Ni lah isteri awak. Macam Putri. Dah lah nama dia Putri. Jalan lah. Pergi. Wow. Macam mana tengok? Tu, kita dah transform Puan Putri ni. Dah jadi Putri betul lah. Memang betul-betul Putri hari ni. Dan suami pun not bad. Bumi Putra Rockers. Tinggal gitar je kena bagi. Dah cantik macam ni. Tapi saya rasa saya nak bagi lagi cantiknya. Ini adalah barang yang memang setanding di tempat dia sekarang ni. Ini tempat yang betul-betul tempat dia. So saya nak hadiahkan. Moissanite lah. Apa lagi? Diamond lah. Kita bagi diamond. Nah. Pegang. Tak cukup dengan tu satu barang. Nah, kita bagi lagi. Ni baru best cincin diamond package. Tak cukup lagi, mai saya bagi lagi. Bagi. Okey, tu dia. Ni adalah hadiah saya kepada puan. Tempat dia di sini lah. Di samping seorang puteri. So tunggu apa lagi? Barang dah ada. Pergilah bagi pakai. Takkan nak simpan dalam museum. Mai. Ambil. Cakaplah romantik sikit. Tangan terketar ni kenapa? Tak apa, romantik sikit. Kiss sikit. Wow, cantik. Subhanallah, cantiknya. Ya Allah, barang yang terletak pada orang yang betul, tempat yang betul, dia jadi macam ni. Nah, satu lagi. Okay guys, korang tengok tak? Perhiasan yang betul, Moissanite ni, dia berada di tempat yang betul. Macam mana dia dapat enhancekan aura seorang pengantin guys. Subhanallah, saya tak tahu nak cakap lah. Puan Putri, Cik Nazri, saya pun tak tahu nak cakap apa sebenarnya. Betul, I lost for words sebab you guys memang betul-betul macam dah jadi transformer. Kejap tadi saya tengok macam relax je couple ni, tiba-tiba dah jadi macam macam kerabat diraja pun ada. Kan? Dan yang paling best Cik Nazri, saya cukup minat betul. Dia memang serius kalau bagi drumstick ke ataupun gitar ke, settle ni. So Cik Nazri, ini adalah hadiah saya kepada Cik Nazri dan juga wife. Saya tak ada kata lain, hanya mendoakan yang terbaik buat Cik Nazri dan juga Puan Putri. Semoga berkekalan sehingga ke akhir hayat. Dan kalau boleh jumpa sampai di jannah tu lah. Dan ingatlah dalam kahwinan ni gaduh-gaduh sikit-sikit tu biasalah. Apa perasaan kamu sekarang? Rasa macam tengok bini baru. Rasa
lah. Tak sangka kita boleh terserempak dengan Cikgu Syahari and then experience this whole thing. Sebab last time masa kita first kahwin, masa kita kahwin tu kita tak pakai macam ni. So like this is our new experience lah. So kita tak expect langsung kita akan ever pakai macam ni punya outfit. Guys, kau tengok tak? Dia orang tengah dia bagi gambar photoshoot secara pro guys. Kenangan ni akan diabadikan seumur hidup. Ya Allah, saya rasa seronok sangat. Hari ni hari bahagia orang. The best tu. Ada kerja. Okay, Cik Nazri, tahniah. Okay, enjoy the moment, puan enjoy the moment. Happy je hari ni. Alright, jangan fikir. Anak tak apa lagi, kita fikir lain. Okay, so insyaAllah kita berjumpa lagi. Nanti video boleh tengok dalam page saya. Saya doakan yang terbaik untuk korang Okay guys, begitulah. Saya dah selesai memberi apa yang terbaik yang saya boleh bagi pada Cik Nazri dan juga Puan Puteri. Harap dia orang berpuas hati. Cikgu Syahari mengundurkan diri. Kita jumpa dalam konten yang akan datang. Assalamualaikum.